Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awal sesi persekolahan. Bersama saya Nur Alin Lakonita, wartawan TVPSS Amazing TV SK Pangkandari. Pada 11 Januari 2026 telah bermulanya awal sesi persekolahan bagi tahun 2026 di seluruh Malaysia bagi negeri-negeri kumpulan A. Bagi Sekolah Kebangsaan Pangkandari, kami menerima seramai 229 orang murid bermula dari kelas pra hingga tahun 6. Saya serahkan kepada wartawan di lokasi. Hai, bersama saya Afiq Haikal, wartawan lokasi yang akan mengulas tentang Hari Pembukaan Sekolah SK Pangkandari pada 11 Januari 2026. Sekolah kami telah dikunjungi oleh Pegawai Perhubungan Sekolah iaitu Sarjan Abdul Mat Nasir bin Abdul Rajab serta turut dibantu oleh Ahli Jawatankuasa PIBG Sekolah. Suasana pada hari ini terlihat sangat ceria dan murid-murid kelihatan begitu teruja dan bersemangat untuk hadir ke sekolah. Atas inisiatif guru-guru, murid yang hadir awal ke sekolah telah diberikan sedikit cenderahati berupa sebiji buku sebagai tanda galatan kepada murid-murid untuk hadir awal ke sekolah. Pada pukul 7.40 pagi, semua murid dan guru serta seluruh tetamu yang hadir telah diarahkan berkumpul di Dewan Hadari bagi sesi perhimpunan mingguan. Majlis dimulai dengan ucapan dari pengawas yang bertugas, nyanyian 3 buah lagu, bacaan ikrar rukun negara, ucapan dari pegawai perhubungan sekolah, guru besar dan seterusnya, ucapan dari guru yang bertugas. Setelah itu, majlis diserahkan kepada guru-guru yang berkenaan untuk diteruskan dengan program yang telah dirancang mengikuti murid tahap 1 dan tahap 2. Secara keseluruhan, program pembukaan sekolah SK Pangkandari pada hari ini telah berlangsung dengan jayanya. Setakat ini saja laporan dari saya. Saya serahkan semula kepada wartawan di studio. Sekian dari kami untuk berita Amazing TV. Amazing TV, good looking, good attitude.